أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya, hidayah taufik, inayah maghfirah, asrar barakah nafas. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurniakan kepada kita dapat kita bertemu terakhir. Ibu yang tak hadir last month tu, boleh tengok catatan lepas boleh tengok catatan lepas. Jadi kita telah pun bahas ertinya puasa Allah Ta'ala. Catatan dia mustahil. Catatan yang ketiga telah kita catat pada bulan yang lepas. Mustahil pada akal, lemah. Catatan yang keempat, mustahil yang ini, mustahil pada akal, yang Allah itu lemah, kerana lemah itu suatu sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kelemahan ataupun kekurangan. Kemudian sesungguhnya wajib itu wajib berakal, iaitu Allah Ta'ala bersifat berkuasa, maha berkuasa. Terjemah pada kitab faktor pelaman. Baik. Kemudian dalil seperti biasa, makna sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu, akal sesuatu yang membezakan antara yang baik dengan buruk, dan yang akal sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu menurut akal yang waras. Kemudian akal okay. Kuasa Allah Ta'ala baru alamin. Kenapa baru tak? Mengapa dalil bagi Allah Ta'ala Allah itu ada baru alamin ini? Pada dekat sebelah, yes. Ia kerana sekiranya Allah itu lemah, maka sudah tentu makhluk itu tiada. Sedangkan makhluk sememangnya sudah ada dan tampak di hadapan mata musyahadah. Kerana Allah menjadikan ijad dan meniadakan adam sesuatu dengan kudratnya, berkuasanya, yang sepakat dengan iradatnya, yang kehendaknya ataupun ketentuannya. Sesuatu itu dengan mana sesuatu yang mungkin berdasarkan ilmunya dan ditentusahkan dengan sifat hayatnya. Jika salah satu daripada keempat sifat ini, keempat sifat yang mana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, salah satu tak ada, maka makhluk pasti tiada. Justru dengan adanya makhluk menandakan Allah itu berkuasa, bersifat dengan maha berkuasa. Empat sifat tadi adalah kudrat, iradat, ilmu dan juga baik. Kemudian
Dalil nakli, apa makna dalil? Sesuatu yang menunjukkan kebenaran tersebut menurut wahyu yang ini Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi surah Al-Ma'idah salah satu contoh Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan qudrat, dan juga As-Saffat 96, Al-Baqarah 109 dan Al-Ma'idah 17, ya. Dan surah yang dalam kitab kita ni, dalam kitab kita Innallaha ala kulli syai'in qadir adalah surah yang diulang-ulang berkali-kali di dalam surah yang berbeza, menunjukkan kepentingannya atau pentingnya ayat ini sebagai dalil nakli sifat qudrat. Ayat yang sama pada surah Al-Ankabut 20, Al-Baqarah 20 dan An-Nur 45. Kemudian hadis riwayat Tirmizi, Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi, iaitu zikir yang biasalah kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang dekat qadir itu yang menjadi dalil bagi Allah yang Maha Berkuasa. Jadi Tuhan yang selain dari semua malaikat Allah, dialah Allah sendirinya wadahnya dan tiada sekutu baginya. Baginya dia Allah kerajaan dan segala puji, dan Allah dialah Allah yang Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi kita dah bahas pada perbahasan yang lepas. Okey, pemasukan Rasulullah Muhammad. Ada satu perkara saya rasa saya perlu bahas lagi berkenaan dengan ada tak jika sudah beritahu, jika belum pun beritahu. Okey, ada tak dalam kuliah yang lepas kita sharekan ataupun kongsikan berkenaan dengan penyandaran memberi bekas itu oleh sifat kudrat bagi Allah Ta'ala, bukan pada perbuatan. Suatu perkara yang penting untuk difahami dan diimani, iaitu perbahasan tentang perbahasan ilmu tauhid. Ada suatu perkara yang penting untuk difahami dan diimani, iaitu perbahasan tentang hakikat yang memberi bekas ataupun kesan hanyalah Allah Ta'ala. Jadi dalam bahasa Arab disebut ta'thiri, memberi bekas ataupun memberi kesan. Jadi contoh, api yang membakar, makanan yang mengenyangkan, air yang menghilangkan dahaga, pisau yang memotong, ubat yang menyembuhkan. Saya tak letak kat sini, katanya panjang, saya akan letak kat sini. So saya akan buat kat sini, kat sini. Okey, kat sini nanti kita akan bahas hukum adatnya dan kemudian hakikatnya. Okey, so secara adat, hukum adat, api membakar, makanan mengenyangkan, air yang menghilangkan dahaga, pisau yang memotong, ubat yang menyembuhkan. Tapi hakikatnya kita akan tulis dekat. Tarilah catatan kita nombor berapa? 11. Nanti buat 12 lah. Okey, 12 12. Okay. Secara adatnya atau hukum adatnya, orang akan biasa menyebut seumpama pada api yang membakar, makanan mengenyangkan, air yang menghilangkan dahaga, pisau yang memotong. So A itu nanti kita buat catatan tambahan. Itu seumpama je lah kita masukkan. Okay. Perlu diingat bagi kita yang mengaji, belajar ilmu tauhid, kata-kata ini adalah majaz, kiasan sahaja. Kerana pada hakikatnya usaha ikhtiar tidak memberi bekas. Kedua-duanya usaha dan ikhtiar itu dinamakan madkhal, iaitu jalan pembukaan. Madkhal untuk menjadikan sesuatu. Misalnya untuk A kat situ, kita boleh pisau. Okay? A, pisau.
Untuk memotong atau memutuskan sesuatu digunakan pisau untuk memotong. Memotong itu madkhal, jalan untuk menjayakan sesuatu. Saya buat ekstrik kat sini. Akan tetapi yang pada hakikatnya, yang sebenarnya, yang memotong adalah Allah. Yang memberi bekas, yang memberi kesan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kiaskan dengan yang lain-lain. Kiaskan yang lain-lain. Contohnya, yang membakar hakikatnya bukanlah api. Secara adat saja, api, hukum adatnya saja api yang membakar. Akan tetapi pada hakikat yang sebenarnya, Allah. Yang beri kenyang, Allah. Makanan itu sebagai madkhal saja. Air yang untuk menghilangkan dahaga sebagai madkhal saja, sebagai jalan pembukaan untuk menjayakan sesuatu. Hakikatnya Allah Ta'ala. Allah tu boleh. Saya belum tulis. Tak apalah, okey lah. Faham lah tu, betul lah. Jadi ibu faham lah. Ibu faham lah tu, supaya saya nak tulis. Tak apa. That is the gist of it lah. Tulis. Cuma saya akan tulis secara nota lah. Right? Okay. So, itu adat, secara adat. So yang 14 tu hakikatnya saya tulis. Bagi hendak memahami, bagi hendak lebih memahami perkara ini, dapatlah dilihat tengok dia belum tulis. Dapatlah dilihat di dalam peristiwa pertama, pisau yang digunakan Nabi Ibrahim AS sememangnya sangat tajam kerana sudah diasah untuk menyembelih Nabi Ismail AS, namun tidak menjadi apa-apa kepadanya. Bahkan Allah Ta'ala menukarkan sembelihan patut disembelih Nabi Isa AS kepada kibas yang besar daripada syurga. Dikatakan ada riwayat menyatakan kibas itu adalah kibas yang dikorbankan oleh tersebut Qabil Habil kan yang diterima akibat tersebut. Ada riwayat mengatakan sedemikian. Ulama juga bahas hikmah. Sekiranya betul jadi, walau pada hakikatnya kita mengaji dalam ilmu tauhid memang ketentuan Allah memang tidak, memang bukan Nabi Ismail. Sekiranya sekiranya berlaku, maka memang kita semua nanti pun kena sembelih anak. Suci Allah pada hakikat kita. Jadi tukarkan dengan kibash. Kedua, kisah Nabi Ibrahim AS yang dibakar dengan api yang sangat panas lagi besar. Jadi panasnya sehingga Namrud tu duduk jauh. Dia punya panas tu sangat panas. Dia pun duduk jauh. Sebab kepanasan yang begitu, dikatakan 8 farsah, berapa kilometer dah jauh. Tapi namun tiada apa pun yang berlaku pada dia Nabi Ibrahim. Yang Ibrahim AS. Apabila Allah firmankan pada api di dalam surah Al-Anbiya 69, Qulna ya naru kuni bardan wa salama. Dekat sini dia punya keyword dia adalah bardan wa salama. Sejuk dan selamat. Ulama bahas lagi, ulama tafsir, sekiranya Allah Ta'ala firman sejuk saja, bahaya juga kepada Nabi Ibrahim AS. Bardan wa salama, Maha suci Allah. Bukan sekadar sejuk saja untuk api itu, tetapi selamat. Maha suci Allah, Maha besar Allah, Maha agung Allah. Bukan sejuk saja, tetapi selamat. Jadi yang kalau kat sini kita tengok hikmahnya. Jika jadi juga tapi tentu sekali Allah Ta'ala Maha suci Allah daripada melakukan seumpama perintah seumpama bagi Maha suci. Jadi api
Adatnya api bakar, makan menyenangkan, menang pisau motong, ubat lembut. Hakikatnya Allah dengan kudrat. Cuma kadang-kadang menjadi isu dari sudut. Kadang-kadang kita yang baru mengaji ni kan, kita baru belajar, jangan cakap tak boleh makan kenyang, pasal makanan nasi kenyang. Kita yang mengaji, kita dah tahu itu hukum adat, kita sebut secara adat saja. Tapi jangan etikot. Kalau etikot tu yang bahaya, tergelincir akidah tu. Jadi sebab tu kita kena beza hukum adat dengan hukum akal. Dia punya perbahasan dia hukum syarak, kena tahu, kena reti which is which. Cuma ada tak kadang ada orang yang etikot dia bukannya Allah. Dia kata sebab makanan dia juga tak boleh, hal-hal pun tak boleh. Sebab tu kita belajar hakikatnya Allah. Cuma kalau orang cakap kenyang nasi tadi, pupuk kafe tak secara adat dia. Tapi jangan pula juga pula memanglah na'udzubillah. No. So the very thin line tu kena tahu. That's why kita belajar. Jadi ulama bahas ni juga, kalau kita beramal dengan ni, mudah-mudahan boleh menyelamatkan kita daripada apa-apa barang bahaya melibatkan api ke apa ke. Juga kalau tengah marah ke apa ke, api kemarahan tu boleh diredakan dengan insya-Allah boleh. Pada hakikatnya dekat api yang memberi bekas, ada kisah kejadian yang termaktub dalam Al-Quran. Tentu pisau tidak memberi bekas. Apa sajalah kita kiaskan. Tapi dalam masa yang sama kita tahu mana satu hukum adat. Dalam masa yang sama tak kita tahu kalau tak kena petrol tu tak boleh. Kalau kita cakap secara adat, tak masalah lah. Biasa makanan untuk ilah dah tu lebih baik untuk adat saja. Tapi di dalam hati kita tahu, walaupun tak sama ayat semua, kita yang belajar ni tahu. Tapi ada tak orang yang pegangannya macam tu, pada benda ke, pada apa ke, kan? Jadi ini perbahasan yang pentinglah untuk kita faham dalam bab kudrat. Selamat menyambut Maulid Nabi SAW. Banyakkan selawat kepada Nabi. Kalau kita dah kita dah mula 10 kali sehari, tambah sikit lagi jadi 100 jadi 1000, tambah lagi 1000 boleh jadi 10,000. Siapa yang dah start 100 hari? Ada, kita tahu yang 1000 pun ada, kita tahu 5,000 dah, saya tanya kat 5,000. Kalau dah 1,000 boleh tambah lagi, tambah 2,000, 2,000 tambah 4,000. Paling ringkas, Sallallahu ala Muhammad. Paling ringkas, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Selawat Jibril. Selawat Jibril. Mohon maaf saya silap, ibu dirahmati Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa futuhal 'arifin wa qina ila siratikal mustaqim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Sama-sama yang lagi